Jin Yang ni, kedua, kita boleh tengok pada pergerakan mata dia. mata ular. Mata ular tu. Ya, ular biasa dia tak akan kelip dia tengok. Ular jin dia kelip. Banyak kelip. Kalau sempat nak tengok lah. Ah, Kita ni masalah tak sempat tengok dah. Kita pukul je. ah. Itu masalah dia. Warna. Warna hitam. Kalau jin warna apa? Sama hitam. Sama. Jin, kalau jengking, tikus, kebanyakan. Dia boleh tekak warna, dia boleh tekak ulat kan? Benda dia pun dia boleh tekak kan? Boleh juga. Tak semestinya hitam, tapi Tak kebiasaannya. apa ulat-ulat tu. Ya. Dia nak tukar jadi lipas ke apa? Dia kadang jadi, dia bentuk jin tadi kalau ular-ular. Kalau dia nak jadi kala jengking. Kalau nak jadi tikus lah. Sebab tu ada kita masuk dalam bilik. Kita nampak ular tu masuk dalam bilik. Bila cari tak jumpa. Oh, Kita tak jumpa. Kita jenis cari dalam longkang, dalam lari, bawah katil, tak ada. benda tu saya selalu jadi. Dia bukan ulat lah, lipas-lipas. Ha. Nampak? Tiba-tiba Hilang. masuk, hilang. Jadi hilang. Boleh jadi jin? Itu kaedah dia jin.